Sayyidina Abu Bakar adalah bapa ceti. Bapa ceti. Zaman jahiliah. Dia kaya kerana dia peras orang-orang miskin. Zaman jahiliah. Ini Sayyidina Umar. Isteri orang, siapa-siapa yang cantik di Mekah Al-Mukarramah. Kalau dia nak, dia pergi ambil begitu je. Isteri orang. Kalau anak dara orang lain, tak usah kira lah. Zina ini hobi dia. Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Viral tentang video yang saya dan kita semua tonton tadi berkenaan dengan seorang yang berhormat yang berceramah di hadapan penonton, dan benda itu telah disebarkan secara terbuka berkaitan dengan Abu Bakar dan Umar. Yang mana kita semua tahu Abu Bakar dan Umar ini merupakan sahabat Nabi SAW yang sangat mulia. Bahkan bukan kata Abu Bakar dan Umar, seluruh sahabat Nabi SAW adalah insan yang mulia, generasi yang terbaik. Nabi SAW mengatakan, la tasubu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, atau kama qala, dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengatakan, jangan kamu mencela sahabatku. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang daripada kamu menafkahkan emas sebesar bukit Uhud, kamu tidak akan mampu untuk menandingi satu tadahan tangan pemberian sahabat ataupun sebahagian daripadanya. Ini menunjukkan kedudukan sahabat sangat mulia di sisi Islam yang kita kena akui bersama. YB tadi menceritakan tentang kisah Abu Bakar dan Umar sebelum daripada mereka memeluk Islam. Dikatakan Abu Bakar itu adalah ceti dan beliau menjadi kaya disebabkan oleh kerana memeras harta orang lain. Adakah perkara ini benar? Begitu juga dakwaan yang kedua, Umar radhiyallahu anhu dikatakan sebagai orang yang suka mengambil isteri orang lain ataupun anak orang lain, anak dara orang lain untuk dikahwinkan ataupun untuk dimiliki oleh diri sendiri, sehingga dikatakan zina itu menjadi hobi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah satu perkataan yang sangat serius, ini adalah satu perkataan yang sangat besar. Kerana apa? Kerana sahabat ialah insan yang mulia. Oleh kerana beberapa orang sahabat telah memberikan kepada saya video ini dan meminta saya untuk memberikan sedikit penjelasan, maka saya terpanggil untuk memberikan sedikit penjelasan. Maka penjelasan saya adalah seperti berikut. Boleh tengok di skrin yang saya akan kongsikan ini. Kalau kita tengok di dalam kitab-kitab, banyak kitab yang boleh dijadikan sebagai rujukan, tapi saya ambil beberapa kitab untuk menceritakan tentang pribadi Abu Bakar, pribadi Sayyidina Abu Bakar sebelum daripada menerima Islam. Saya ambil daripada kitab Al-Iqdil Farid, daripada kitab Al-Iqdil Farid, karya Ibn Abdul Rabbihi Al-Andalusi, yang mana beliau mengatakan, beliau menceritakan tentang Abu Bakar. Beliau menceritakan tentang pemimpin Quraisy sebelum daripada Islam. Kata beliau, wa min Bani Taim, daripada kalangan anak-anak Taim, yang mana Abu Bakar daripada Taim. Sebab tu Abu Bakar digelar At-Taimi. Yang mana daripada kalangan Bani Taim, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi SAW. Wa kanat ilaihi fil jahiliyah al-ashnaq. Dan yang mana Abu Bakar ni di zaman jahiliyah, dia kembali segala urusan ashnaq kepada beliau. Apa itu ashnaq? Wahiyad diyat wal maghram. Iaitulah diat dan juga hutang piutang. Hutang piutang dan diat kembali kepada Abu Bakar. Apa maksudnya? Kata penulis ini, fakana idza ihtamala syai'an fasa'ala fihi quraisyan sadaquhu wa amdu hamalata man nahadha ma'ahu wa in ihtamalaha ghairuhu khadaluhu. Maksudnya kat sini, apabila Abu Bakar menanggung sesuatu diat ataupun bebanan dan dia meminta kepada Quraisy, maka Quraisy akan membenarkan beliau. Quraisy akan percaya kepada Abu Bakar dan Quraisy akan bantu Abu Bakar bersama dengan orang yang bangkit bersama dengan Abu Bakar. Tapi kalau orang lain yang menanggung bebanan itu, khadaluhu, mereka akan abaikan. Ini menunjukkan bahawasanya Abu Bakar mempunyai reputasi yang sangat-sangat besar di sisi Quraisy sebelum daripada Islam. Sebab itulah Fadl bin Dukain mengatakan, di antara sebab Abu Bakar itu digelar dengan gelaran Atiq, ialah kerana Abu Bakar itu ialah orang yang berada lama dalam kebaikan, walaupun sebelum beliau memeluk Islam lagi. Mungkin ada di kalangan kita yang terkeliru,
Sehingga apabila dia membaca, dia teringat bahawasanya dia beranggapan bahawasanya diat dan hutang piutang ini bila kembali kepada Abu Bakar, seolah-olah Abu Bakar ni ceti. Sebenarnya tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah satu kesilapan. Nak lebih jelas, kita tengok apa yang disebutkan oleh tokoh moden hari ini, Syekh Raghib As-Sirjani dalam kitab dia, yang ini kitab As-Sahib wal Khalifatu Abu Bakar. As-Sahib wal Khalifatu Abu Bakar ini merupakan salah satu daripada apa yang beliau jelaskan. Kalau kita tengok dekat sini, disebutkan wa Abu Bakar kana mas'ulan an dhamanid diyat wal magharim fi Makkah. Abu Bakar ni sebelum daripada Islam, dia merupakan orang yang diberikan tanggungjawab untuk memberikan jaminan kepada diat. Apa itu diat? Diat ialah harta yang dibayar apabila berlaku kecederaan disebabkan oleh jenayah ataupun pembunuhan dan juga hutang piutang ketika berada di Mekah. Yakni dia kata, maksud itu ialah wahid alaihi diyah. Kalaulah seorang itu dia ada diat yang perlu dibayar kepada kabilah lain, ataupun seorang yang memerlukan kepada pinjaman wang, ataupun seorang yang ingin membeli jamal, yang ingin membeli unta, yadhhabu ila Siddiq wa ardahu, dia akan pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu wa ardah, liyadmanahu inda Quraisy, supaya Abu Bakar memberikan jaminan kepada Quraisy. Dia mungkin tak ada duit, jadi Abu Bakar akan beri jaminan kepada Quraisy. Kalau Quraisy bantu, ya, Quraisy akan percaya kepada Abu Bakar dan mereka akan bantu orang yang ingin berhutang itu. Wa idza sala as-siddiq Quraisyan dhamanan qabiluhu wa idza sa'alahum ghairuhu khadaluhu. Tapi kalau orang lain minta, maka Quraisy tidak percaya dengan jaminan orang yang meminta bantuan. Jadi menunjukkan bahawasanya dekat sini Abu Bakar ini bukan ceti. Sebaliknya beliau pada kaum Quraisy sebelum daripada Islam merupakan orang yang mempunyai reputasi, yang suka membantu, yang suka menjadi penjamin. Sebab itu dia kata apa? Wa hadza amal fi muntahal khuturah. Amalan ini ataupun apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini merupakan satu pekerjaan yang mempunyai risiko, dia kata, yang sangat berisiko tinggi. Wa huwa ayatahammal siddiq ad-diyat, yang mana As-Siddiq Abu Bakar ini dia menanggung diat-diat orang lain. Jadi kalau seseorang lelaki dia perlu membayar diat, ya, dia tak mampu nak bayar, maka Abu Bakar akan menanggung. Dan apabila seorang lelaki tak mampu nak bayar hutang, maka Abu Bakar akan menanggungnya. Ini menunjukkan bahawasanya Abu Bakar itu merupakan seorang tokoh yang sangat-sangat dipercayai. Jadi salah bagi mereka yang mengatakan Abu Bakar ini menjadi kaya disebabkan oleh kerana dia melakukan pekerjaan ceti ataupun memeras harta orang untuk menjadi kaya. Sebenarnya Abu Bakar sebelum daripada Islam telah pun menjadi kaya kerana dia melakukan perniagaan yang tidak menjadi sesuatu yang aib pada masyarakat Quraisy pada ketika itu. Jadi nasihat saya, sesiapa yang nak bercerita tentang Abu Bakar ni, tolonglah berhati-hati supaya tidak tersilap faham. Jadi jelas-jelas video yang kita lihat tadi adalah satu kesilapan, satu fakta yang telah diselewengkan daripada apa yang disebut dalam kitab-kitab riwayat. Kita akan pergi kepada Umar pula insya-Allah. Baik, kalau kita melihat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar tidak dinafikan seorang yang gagah, seorang yang tegas, seorang yang mempunyai reputasi yang tidak dipertikaikan tentang kegagahan Umar itu. Oleh kerana itulah dalam kitab-kitab apabila mereka menceritakan tentang kepribadian Umar, mereka akan sebut bahawasanya Umar ini pada peringkat awal sebelum menerima Islam ialah seorang yang sangat tegas dan sangat keras kepada Nabi SAW dan kepada orang Islam. Tetapi adakah Umar menjadikan zina sebagai hobi? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Allah lebih mengetahui. Sekadar carian saya, sekadar pembacaan saya tidak melihat mana-mana kitab, saya tidak menjumpai mana-mana kitab yang menunjukkan bahawasanya Umar ini menjadikan zina sebagai hobi. Sebaliknya, kalau kita melihat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu merupakan seorang tokoh yang mempunyai reputasi yang sangat tinggi di sisi orang Quraisy. Buktinya apa? Kita lihat dalam kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal karya Al-Mizzi, yang mana beliau menukilkan daripada Zubair bin Bakar. Dia mengatakan waqala Zubair bin Bakar kana Umar bin Khattab min ashrafi Quraisy. Umar bin Khattab ni di antara
bangsawan Quraisy, di antara orang yang mulia di kalangan Quraisy. Ilaihi kanat sifarah fil jahiliyah. Yang mana tugas sifarah di kalangan Quraisy itu diserahkan kepada Umar ketika di zaman jahiliyah. Apa maksud sifarah? Sifarah ini wadzalika anna Quraisyan kanat idza waqa'a bainahum harb atau bainahum wa bain ghairihim ba'asuhu safira. Maksud sifarah ini ialah apabila apabila berlaku di antara mereka itu peperangan. Kalaulah Quraisy ni banyak kabilah. Dia ada banyak keluarga yang bernaung di bawah Quraisy. Di antara satu keluarga dengan satu keluarga, satu klan dengan satu klan bergaduh, berperang, maka Umar akan dihantar sebagai wakil untuk selesaikan. Ataupun mungkin di antara kabilah Quraisy dengan kabilah lain, mungkin ada peperangan berlaku. Ba'asuhu safira. Mereka akan menghantar Umar untuk menjadi negotiator, untuk menyelesaikan peperangan yang berlaku. Jadi wajarkah orang seperti ini yang mempunyai reputasi yang begitu hebat, yang menjadi negotiator adalah seorang yang menjadikan zina sebagai hobi, sedangkan kita tahu perbuatan zina itu ialah perbuatan yang orang-orang baik di kalangan Quraisy pun tak terima. Perbuatan zina ini orang-orang baik di kalangan Quraisy juga tidak boleh untuk menjadikan ia sebagai satu norma. Apatah lagi kita nak mengatakan Umar menjadikan zina itu sebagai hobi. Ini adalah satu perkataan yang berat. Saya faham. Mungkin YB berkenaan ingin menceritakan tentang perubahan drastik Abu Bakar dan Umar selepas Islam, mereka menjadi tokoh yang hebat, tetapi tidak perlu untuk kita bercerita tentang sesuatu yang tidak pasti, tentang sesuatu yang mengelirukan, tidak tahu daripada mana puncanya sehingga orang menjadi keliru, kerana kita sedang menyebut tentang dua tokoh besar. Siapa? Abu Bakar dan Umar merupakan orang yang berada di senarai yang pertama dan kedua dalam 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Jadi sebab itulah saya kebetulan pula buku saya baru je keluar. Buku 10 sahabat, 1 jaminan syurga, yang mana menceritakan tentang biografi Abu Bakar dan Umar. Jadi saya mohon kepada semua para sahabat agar kita berhati-hati apabila bercerita tentang tokoh yang besar ini, kerana di sisi ahli sunnah wal jamaah, sahabat inilah golongan yang mulia. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, menghina sahabat ataupun bercakap sesuatu yang tidak wajar tentang sahabat, apatah lagi bercakap tentang sesuatu yang tak benar tentang sahabat, merupakan salah satu daripada dosa yang besar. Maka sebab itu perlulah kita berhati-hati. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat kepada semua. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.